Tak tahu bulan ni kedai ke berapa. Ikan apa tu? Ikan. Aku tak tahu si kedai mana. Kalau kau nak tahu depan sikit tu traffic light tu dah masuk rumah aku dah. Betul. So kita orang ngantuk. Yang seorang lagi tengah dalam ni. Aku tak tahu sekarang jam menunjukkan 1:04 minit. Baru bangun. Kita baru nak makan. Daripada Nilai. Nilai gimana? Tu kita lalu Sungai Buloh. Lepas tu Tanjung Karang. Okey guys. Okey, ni idea ada 3. Hari aku ni je. Hari mainan. Okey korang. Tadi jumpa pakcik tu. Ya, aku tak tahu lah. Asal ada air di sini ada pakcik-pakcik gatal. Tak boleh lah pakcik-pakcik gatal ni. Aku tak mahu. Iris romak aku menyampah. Tak boleh, aku keti dia cakap macam ni. Dia cakap, ni nanti mesti cepat terasa. Macam, benda anjay. Aku tengah. Sebab aku tak tahu aku kan, kalau jumpa pakcik gatal, semua akan anggap aku kalau lepas kahwin, mesti aku garang gila. Sedangkan tak pun. Dia cakap aku kalau lepas kahwin mesti kau cemburu, mudah terasa. Tapi aku tak kahwin lagi. Aku tak kahwin. Pakcik tu memang gatal. Lepas tu pakcik tu bagi RM10. Inilah kedai yang kakak aku cakap tu. Dia dah, kau jangan bawa weh. Nanti dah pakcik dah. Risau tak ada minyak mengasih. Baik goyak lah. Lepas RM10 guys, dia kata suruh datang kedai dia kan. So kalau datang kedai dia, buat apa datang kedai dia? Sampai benih. Bunga lah. Tak apa weh. Kita orang dah cukup. Tingkat weh. Ni lah kedai yang kakak aku cakap tu. Ni kot yang sedap. Tapi tak sedap. Okay guys. Kedai ni tak sedap. Sampai. Allah. Aku takkan